Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Aku Bukan Ustazah 2, episod ke-10. So jom kita tonton. Kau ambil macam tu, dia terjaga terus. Fakihah ni anak aku. Suka hati aku lah nak ambil dia ke apa. Yang kau sibuk sangat nak culik anak aku, kenapa? Bila masa aku nak culik anak kau? Jika bilik kau sebelah bilik aku je. Aku tolong jagakan dia sebab kau yang tak ada tadi. Alasan lah. Kau tu meroyak anak mati. Lepas tu kau sibuk nak culik anak orang. Azika, aku tak culik anak kau lah. Penipu lah. Azika? Kenapa dia cakap macam tu? Umi, adik bukan nak culik pun Fakihah tu. Adik jagakan dia je sebab tadi Zika tak ada, Umi. Ya, Umi tahu. Umi faham. Adik tak perlu risaulah. Biarkan dia. Dah ya? Okey, tu je. Hazikah ni dia dia dengan Aminah ni dia macam ada satu rivalry lah, memang persaingan lah, bersaing kat rumah. Dua-dua nak jadi dua-dua nak jadi macam yang paling atas lah. Aminah ni bukan menantu tapi ahli keluarga tu. Zikah mungkin nak jadi macam menantu pilihan ke, tapi dia tak boleh kalau Aminah lebih daripada dia. Aminah bila dia beranak, dia mengandung, dia pun nak curi spotlight, pun beritahu dia nak beranak. Tapi bila Aminah keguguran, Azikah rasa dia dah ke depan lah, sebab dia pun dah ada anak. Tapi dia beri trauma pada Aminah yang nakkan anak, nak sangat anak, lagi anak perempuan. So Hazikah ni ada anak perempuan. Aminah sebelum ni ada anak lelaki. Tapi Hazikah ni bukan mother figure yang baik lah. Maksudnya anak dibiarkan macam tu je, nak beranak tapi belum ready nak menjadi seorang penjaga beranak. Lepas tu dia buat keputusan nak sambung belajar sebelum tu. Tak terfikir guys, macam mana nak susah masa sambung belajar dengan ada anak, dengan perangai dia macam tu. Sebab tu lah suami dia Angah tak setuju dia sambung belajar sebelum ni. Lain lah macam Angah boleh provide, macam cari orang gaji ke. Tapi macam tu lah cara penulisan watak Hazikah. Dia memang buat kita rasa benci, sakit hati. Kalau dalam musim pertama, Hazikah dah tunjuk dah ciri-ciri yang buatkan dia ni macam watak yang kita benci. Tapi dalam musim pertama dilebihkan kepada Dr. Omar dan Sally yang pun dah berubah. Omar pun dah berubah. So tinggal Hazikah je yang tak berubah dalam dalam musim baru ni. Jadi fokus ni memang kat Hazikah lah. Hazikah sebagai punca kepada apa benda yang kita rasa tak suka pasal Aku Bukan Ustazah musim 2. Jumpa lagi.